Pemimpin Asia Tenggara pada Isnin menerima pakai deklarasi Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2045 masa depan bersama yang menjadi asas kepada hala tuju pembangunan dan kerjasama serantau bagi 2 dekad akan datang. Deklarasi yang diluluskan semasa sidang kemuncak ASEAN ke-46 itu melambangkan pencapaian penting komitmen Blok Asia Tenggara untuk membina komuniti yang lebih berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berorientasikan rakyat. Dokumen yang menggantikan visi ASEAN 2025 melangkah bersama sejak 2015 itu menegaskan semula tekad kolektif negara anggota ASEAN untuk memperkukuh kesatuan serantau, menggalakkan pembangunan inklusif dan mampan serta mempertingkatkan keupayaan institusi bagi bertindak balas secara berkesan terhadap trend mega semasa dan akan datang. Dokumen itu menggambarkan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan di rantau Indo-Pasifik dengan pendekanan terhadap perpaduan serantau, identiti bersama dan akses yang adil kepada peluang ekonomi rakyat. Antara keputusan utama yang dibuat di bawah deklarasi berkenaan ialah penerimaan rasmi visi Komuniti ASEAN ACV 2045 beserta pelan strategik yang menyertainya merangkumi 4 tonggak utama iaitu politik keselamatan, ekonomi, sosio-budaya dan ketersambungan. Selain itu, Barisan Pemimpin Asia Tenggara bersetuju bahawa deklarasi itu bersama ACV 2045 dan pelan strategiknya akan membentuk ASEAN 2045. Mereka terus menegaskan komitmen meningkatkan keupayaan dan keberkesanan institusi ASEAN termasuk reformasi bagi memperkukuh kapasiti Sekretariat ASEAN serta bersetuju menerima pakai pelan kerja Inisiatif Integrasi ASEAN IAI 5 2026-2030 pada sidang kemuncak ASEAN ke-47. Setiausaha Agung juga akan membuat laporan tahunan kepada sidang kemuncak ASEAN dan satu kajian separuh penggal agenda ASEAN 2045 akan dijalankan. Deklarasi itu menegaskan komitmen berterusan ASEAN untuk mematuhi prinsip-prinsip yang termaktub dalam Piagam ASEAN, Undang-Undang Antarabangsa dan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu.